Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazain rahmatika ya rabbal alamin. Allahumma fakkihna fi din wa alimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a وارزقنا فهما واضحا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم تم لنا بالخير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, insya-Allah pagi ini kita akan cuba menyelongkar anasir al-musnad, iaitu bentuk-bentuk musnad. Maknanya pola-pola, unsur-unsur, boleh. Nombor satu, khabar kepada mubtada, selesai. Fi'lan taman, fi'il, selesai. Nombor tiga, khalifah. Yang ni kita nak bincang hari ni. Khalifah ini. Baik. Oleh kerana dalam pengajian kita sebelum ni, iaitu dalam flashcard kita, ni nak kena tunjuk lah. Baik. Di bawah, ciri perkataan. Oh, silap. Aduh, dekat apa pula. Baik, kita tengok dalam teori isnad. Dalam teori isnad, kalau sahabat tengok kita punya sistem ni, dekat gambar rajah A, sahabat akan nampak khalifah. Di sini ada satu perkataan yang kita panggil ini khalifah. Di mana perkataan ini, atau kita panggil eksklamasi, ini, dia tidak menjadi rukun ayat. Maksudnya dia tak dapat menjadi rukun ayat. Sebagaimana az-zarf al-adah. Itu jelas. Khalifah tidak menjadi rukun ayat. Kita punya basic. Sahabat tengok ya. Lepas tu, ni saya bagi tahu awal-awal, sebab dalam gambar rajah ni, tak ada lebuh raya pun untuk khalifah. Sebagaimana fa'il, dhamir, masdar, sifat dan isim. Masing-masing ada tugas. Dalam ni saya tak buat pun lebuh raya untuk khalifah. Okey. Jelas. Baik. Tetapi dalam nota ilmu makna yang kita ada ni, modul kita, antara unsur-unsur yang dianggap oleh para ulama kita dalam ilmu balaghah yang boleh menjadi cerita ialah khalifah. Okey. Jadi macam kontra. Kalau sahabat tengok, kenapa pula dalam ni dia boleh jadi cerita? Kenapa dalam apa nama rajah tadi tak ada pun? Dia jadi musnad ke, jadi musnad ke, tak ada.
Okey. Jadi sebenarnya untuk nak memahami benda ini, kita terpaksa kena faham dulu apa itu khalifah mengikut pemikiran mikro yang dibawa oleh Tamam Hassan. Okey, jadi nanti bila kita dah faham tu semua, baru kita nilai balik. Kita nak terima ke tidak dia sebagai cerita? Kalau dia sebagai cerita, bendanya apa? Okey, baik. Sekarang, mari kita tengok. Dalam khalifah, ini kita mula dari atas. Tengok dululah nota ni, nanti lepas-lepas saya betul-betul saya bagi. Saya bagi PDF. Khalifah, mengikut Dr. Tamam Hassan, ni kita punya founder lah kepada teori mikro ni. Jadi saya ambil, dia tak panggil mikro, saya ambil kaedah dia, saya adopsi dengan bahasa Melayu, dapatlah bahasa Arab mikro. Macam tu je. Jadi, dalam buku dia, dia menjelaskan, khalifah ialah perkataan yang diujar oleh penutur untuk menunjukkan reaksi. So, dengar tu baik-baik. Dia menunjukkan reaction atau satu refleksi. Reaction kepada sesuatu kejadian atau refleksi terhadap sesuatu benda ataupun perbuatan. Okey. Dalam bahasa Inggeris dia panggil exclamation, atau selalu dulu kita mengaji nahu Inggeris dia panggil interjection. Baik, kat bawah ni apa dia interjection ni? Ada ni. Ya. Dia kata ni mentakrifkan exclamation itu sebagai an utterance which may not have the structure of a full sentence. Ingat, menarik kat sini. Have, may not have the structure. Ini benda ni kena beri perhatian. Maksudnya, dia satu bentuk kata-kata yang mungkin, dia pun may not, dia pun pakai mungkin juga. Saya buanglah garis tu. Macam tu je. Okey. Saya buat bold je. Of a full senses, and we show strong emotion. For example, good, or damn. Tu. Jadi interjection pula ditakrif sebagai a word such as gosh, wow, yang menunjukkan indicate an emotional state or attitude such as delight, surprise, shock, and disgust, but which has no referential meaning. Interjection are often regarded as one of the part of speech. Tapi dia dikira sebab itu. Okay, boleh sahabat? Jelas. Jadi kita tengok dalam ni, dalam bahasa Arab, contoh khalifah ni, contohnya dalam ungkapan seperti hayhat as-safar. Hayhat as-safar. Itu dia. Jadi, ma ajmal ar-rabi'a, hayhat as-safar. Baik. Wa mu'tasimah. Apa makna ma ajmal ar-rabi'? Makna dia ma ajmal ar-rabi'. Oh, alangkah indahnya musim bunga. Jadi ma ajmal ar-rabi' maknanya oh, alangkah indahnya musim bunga. Jadi dia macam satu, orang kata, satu ayat lah. Tapi dia lebih kepada ekspresi apa yang ada. Baik. Okey. Baik. Sahabat semua.
Hayhat as-safar. Oish. Hayhat tu dengan mana? Oi. Tak mungkin. Jauhnya macam itulah lebih kurang. Wa mu'tasimah. Kalau terjemah dengan makna panggilan tu. Wahai mu'tasim. Jadi benda-benda macam ni, dia sebahagian daripada perkataan dalam bahasa kita. Ya? Sebahagian daripada percakapan. Tapi dia bukan seperti ayat 10 yang biasa kita jumpa tu. Bukan juga nafi, bukan juga istifham. Dia lebih kepada reaction. Jadi apa yang membezakan kalimah ni ialah daripada kategori lain ialah fungsi dia. Fungsi makna dia yang menggambarkan reaksi. Dia menggambarkan reaksi atau refleksi. Boleh? Okey, kita tengok dulu. Apa yang kita dapat lihat daripada, apa kita dapat lihat ialah Dr. Tamam Hassan ni telah membina kategori khalifah ni berdasarkan kepada hasil daripada pemerhatian ke atas percanggahan pendapat para ahli nahwu tentang bentuk katanya. Jadi bila dia fokus kepada bentuk kata, dia lihat ada perbalah, ada percanggahan. So dia tulis macam ni. Dia tengok ayat dia. Dia kata apa? Wasanajidu fi taqsiminal jadid. Dia kata kita akan temui dia dalam pembahagian kita yang baru ini, makanan mustaqillan salisan, kedudukan yang tersendiri, yang ketiga. Jadi dalam pembahagian dia letak nombor 3, tak apalah. Yang ketiga, lil khawalif, untuk khalifah yang kita sebut tadi. Bahasa interaksi tadi. Iaitu wahya anasir muayyanah. Dia adalah elemen tertentu. Tetapi wasa'aha an-nuhah. Ahli-ahli nahu agihkan dia. Dia sebenarnya dia ada beberapa kategori, beberapa bentuk dan pola khalifah ni, yang semuanya itu boleh diletak sebagai suatu khalifah, sebagai suatu refleksi atau reaksi. Tetapi dalam pembahagian, sebab orang Arab dulu bahagi kepada isim, fi'il, harf, isim, fi'il, harf saja, maka yang ni nampak macam fi'il, dia letak dalam fi'il. Yang ni nampak macam harfun, dia letak dalam harf. Tu. Yang ni nampak macam isim, dia letak dalam isim. Sehingga sampai ada perkataan ismu fi'lin, isim fi'il. Okey, jadi kita akan tengok. Jadi kenapa jadi gitu? Dia bagi-bagi gitu. Baina aqsamil kalam. Di antara bahagian-bahagian kalam pula. Baina aqsamil kalim. Ini salah baris. Di antara bahagian golongan kata tadi. Sebab ulama bagi itu likhtilafi mabna. Pertama likhtilafi mabna. Ini yang pertama. Kerana berbeza dia punya bentuk dia. Maksud bila sebut bentuk ni, yang boleh kita letak alamat-alamat. Bila kita sebut kata fi'il, alamat dia standard gitu. Kalau isim, kalau fi'il madhi ke fi'il mudhari' ke fi'il amr, standard dia boleh ada dhamir dekat belakang. Contoh. Kalau isim, kita boleh letak alif lam atau buang alif lam. Contoh. Macam tu. Jadi berdasarkan kepada bentuk itu, di mana kulli minha an mabani al-ukhra, setiap pola dia pula mempunyai bentuk yang berbeza daripada yang lain. Jadi kalau kita lihat kepada bentuk, sudah tentu kita kena lagi ini isim, fi'il, ini harf dan sebagainya. Tapi yang kedua dia kata, juga dari sudut waqtilafi makna. Makna pun tak sekata. Nak kata isim, ada bahagian tu makna dia macam fi'il. Ada bahagian dia tu macam ada awalnya. Harf. Itu dia. Jadi makna dia pun pelbagai. Tetapi kesemua kepelbagaian tu terangkum di bawah satu persamaan. Dia adalah reaksi. Jadi tujuan kita belajar golongan kata, kita nak tahu
fungsi dia je. Selain daripada bentuk, kita nak tahu fungsi makna dia apa. Maka fungsi makna benda-benda macam ni, khalifah ini, dia berunsur reaksi, respon kepada seseorang. Tu dia panggil. Atau sesuatu. Jadi, ini yang disebut ni, diikhtilafi makna kulli minha an makna hunna. Di mana setiap satu tu, dari sudut makna tak sama juga. Yang berbeza daripada makna-makna yang lain. Tapi benda yang paling mahal disebut sini, walakinnahum ghafalu. Ni berat jugalah. Tapi kita baca je lah. Sebab dia berani kata. Tetapi dia kata, ahli-ahli bahasa ni, sejak daripada zaman Sibawaih dulu lagi, ghafalu, mereka lupa. Nak tengok kepada amma yajma' bainaha. Tu. Ini point dia. Ni point dia. Yang ni, kita kena warna, ni. Ghafalu amma yajma' bainaha. Kita kena letak baris bawah. Mereka lupa kepada apa yang boleh menyatukan mereka, menghimpunkan mereka. Min anasir, daripada pelbagai unsur tadi. Di mana setengahnya yarji'u ba'daha ila mabna nafsihi, ada setengahnya berkait dengan mabna tu, bentuk dia tu sendiri. Wa yarji'u ba'daha, dan ada setengah lagi berkait dengan ilal makna. Jadi itu. Jadi ada benda yang boleh menyatukan mereka. Iaitu apa dia? Fahiyah, iaitu ia ni, khawalif ni semua sekali, dia punya persamaan dia tasta'si. Tu dia punya persamaan. Saya letak warna merah tu. Tasta'si. Dia tak boleh untuk kita masukkan dia ala ad-dukhul, untuk kita masukkan dia fi jadwalin isnadi, dalam jadual rukun ayat. Isnadi tu, jadual rukun ayat tu maksud jadi musnad ke jadi musnad ilaih. Jadual yang saya tunjuk tadi dalam flashcard kita ni. Dia tak ada. Dalam flashcard kita, dia tak ada lebuh raya. Jadi kita bahas dulu yang ni. Lepas tu nanti kita nak faham macam mana tu, InsyaAllah ada, jangan risau. Jadi dia tak mungkin jadi rukun ayat. Au tasrifi. Jadual isnadi itu masuk jadual ayat 10 lah. Au tasrifi ataupun jadual tasrif. Jadual tasrif tu jadual ganti nama tu. Yang saya duk panggil modul 1 ganti nama. Modul 2 ayat 10. Itulah maksud dia. Hari ni saya nak bagi tahu tu dia dua jadual. Isnadi dan tasrifi dipanggil. Jadi jadual-jadual tu ayat 10 apa semua ayat tu kita reka sendirilah. Dia dah bagi point, kita buat je lah. Dia takkan nak suruh dia tunggu dia buat juga. Jadi tak boleh. Di mana? Kenapa dia tak boleh nak bersatu dalam sistem ganti nama pun dia tak boleh ada persamaan. Dalam sistem ayat pun dia tak boleh ada persamaan. Sebab apa? Kerana wahya jami'an. Kerana ia semua tu tusta'mal, diguna. Ni ayat ibu dia. Fil uslubil ifsahi. Dalam gaya bahasa ekspresi. Gaya bahasa ekspresi. Yang bersifat al-ifsahi itu, fil uslub dalam gaya bahasa, al-ifsahi ekspresi, al-insya'i yang bersifat reaksi, insya itu action, at-ta'assuri, refleksi, insya itu reaksi, at-ta'assuri, refleksi, al-infi'ali, berunsur aksi. Jadi ada unsur aksi. Maknanya ada unsur buat, ada unsur tindak, bertindak. Di mana allazi yusammunahu yusammunahu, mereka namakannya sebagai effective language. Itu dia punya. Jadi sahabat bila sebut istilah bahasa Inggeris ni mudah faham lah.
effective language. Boleh feel, boleh feel. Jadi dia kata watilka, itulah ia. Watilka hiyal ikhalah. Jadi itulah yang kita panggil al-ikhalah. Ini kategori dia ni. Ini kategori al-khawalif. Itulah yang kita panggil kita panggil apa? Nombor 1 al-ikhalah. Ya. Nombor 2 as-sawt. Nombor 3 at-ta'ajjub. Nombor 4 al-madhu. Wazam. Dia ada 4 kategori asas yang kita boleh nampak. Nanti saya bawa terus gambar aja ni kat sini supaya sahabat boleh faham. Tu saya tak nak bagi awal tu, nak suruh tengok dulu. Jadi terjemahan dia ni dah ada kat sini. So saya letak kat sini. Sahabat tengok. Ni. Jadi dalam kajian kita eksklamasi ni dia ada ikhalah. Ini ikhalah. Sebelah tahap. Kemudian bunyi. Kemudian kagum, puji dan keji. Okey. Ikhalah ni sampai hari tu saya pun tak tahu nak terjemah apa lagi. Sebab nanti kita tengok contoh-contoh, kita akan buat satu-satu. Sebab di bawah ikhalah ni kalau kita lihat di sudut makna, dia ada perkataan-perkataan ikhalah yang seumpama fi'il madhi ni. Ada perkataan seumpama fi'il mudhari'. Ada perkataan seumpama fi'il amar. Yang ni dia panggil isim fi'il ni. Yang dia panggil isim fi'il dekat sini. Lepas tu ikhalah ni pula kalau kita tengok dari segi pembentukan dia, bentuk kata dia, ada yang boleh kita terbitkan menggunakan kias melalui wazan. Ada yang kita kena pindah terima daripada orang Arab itu. Ada yang boleh terbit secara spontan. Spontan, benda tu wujud mengikut perkembangan bahasa. Itu dia panggil eksklamasi. Yang pertama, ikhalah. Kemudian yang kedua, dia panggil eksklamasi dalam bentuk bunyi. Bunyi ni tak banyak, maksudnya bunyi-bunyi yang menggambarkan reaksi. Tapi dia tak adalah sama seperti makna fa'il tadi. Tak ada. Ada pula eksklamasi tu ataupun al-khalifah itu dalam bentuk kagum. Ada kagum yang lahir lafaz-lafaz dia secara tabi'i, yang tu tak boleh nak buat apa. Dia tercipta dengan sendiri dalam bahasa. Tapi ada yang kita boleh buat melalui wazan-wazan secara qiyas. Ada. So berapa kali dah jumpa qiyas? Ikhalah pun ada qiyas, kagum pun ada qiyas. Itu dia. Kemudian ada pula yang eksklamasi berbentuk puji atau keji. Sama ada puji dalam bentuk yang jelas ataupun secara simbolik. Yang ni kita akan tengok secara ringkas. Jadi nota kita ni tak panjang tuan-tuan. 9 muka surat je. Jadi inilah penggolongan yang telah dibuat oleh Profesor Dr. Tamam Hassan. Maka semua tu kita akan nampak. Yang kita ada jumpa isim fa'il apa semua sekali tu, dia duduk dalam eksklamasi dia semua. Okey. Sabar semua. Okey. Perkataan al-ikhalah ini, al-khalifah ini pula, dia kata bukan rekaan dia, istilah ni dia panggil khalifah ni, bukan rekaan dia. Dia adalah dipetik daripada apa yang diriwayat oleh Ashmuni. Al-Ashmuni ni antara tokoh Nahwu Arab yang awal. Dia ada tulis buku. Buku Nahwu. Saya ada beli buku dia dulu. Tapi sekarang ni sebab semua dalam komputer, ada. Baik. Sahabat carilah Ashmuni tu. Hebat, orang hebat. Di mana Ashmuni ada mengatakan, walaqad istash'artu. Ni, zaman Al-Ashmuni. Tapi kena cerita juga lah. Nantilah kita buka sikit. Siapa dia Al-Ashmuni ni? Sebab kita nak tarikh dia. Man huwa Al-Ashmuni. Tengok. Ini dia. Jadi sahabat tengok Ini dia ni. Dia ialah Abul Hasan.
Abul Hasan Nuruddin. Ali bin Muhammad bin Isa bin Yusuf. Yu'raf bil Ashmuni. Dikenali dengan nama Ashmuni, nisbah ila Madinah Ashmun. Madinah Ashmun ni, satu bandar. Ashmun ni kat mana? Bandar lama dia kata. Dalam daerah Manufiyah Mesir. Okey. Dia seorang ahli nahu, ahli fiqh, seorang ahli usul, mantik, ahli mantik. Orang Mesir daripada Kahirah pada kurun ke-19 Hijrah. 9 Hijrah tadi. Dan dia juga di mana ahli-ahli sejarah nahu menganggap Ashmuni ini salah seorang daripada rijal al-madrasah al-misriyah asy-syamiyah. Dia bawa aliran nahu Syam. Ni al-Ashmuni. Jadi tak apalah, kita ambil je nama ni, kita tampal. Yang penting tahun dia tu. Sahabat tengok tahun. Kejap. Jadi sahabat semua, okey. Jadi sahabat tengok tahun dia tu tahun bila? 838 hingga 900. Jadi kita sekarang ni tahun apa nama ni? Tahun 1047 lah. Gitu. Jadi dia lama lah. Lepas tu saya nak ajak jugalah sahabat kenal siapa Dr. Tamam Hassan ini. Okey. Jadi nanti sahabat kata, Tamam Hassan ni siapa? Baik. Guru saya ni. Okay, sekejap ya. Jadi dia orang moden. Sahabat tengok ni. Ini Tamam Hassan, ni gambar dia. Tamam Hassan. Baik. Kita cepatkan kerja. Musyrif ustaz ke ustaz? Tak, tempat jadi musyrif. Mengaji je. Musyrif siapa ustaz dulu? Mesir tak ada musyrif. Tesis, tak ada buat tesis Mesir tak ada, masa saya tak ada tesis. Yang PhD ustaz tu? Yang PhD tu saya buat dengan dekat UM. Siapa musyrif? Dr. Maksman. Oh, dia bahasa Arab ya? Pergi Brunei tu ke? Saya tak ingat pergi Brunei ke tidak. Dia pencen lah. Lama tak dengar. Jadi penting ni kita tahu ni siapa dia. Supaya kita tengok tarikh. Ini Tamam Hassan. Sahabat tengok ya. Jadi siapa Tamam Hassan ni? Macam ni lah lebih kurang. Ni tahun 1918. Meninggal 2011. Boleh? Baru lagi. Jadi sahabat semua. Dia adalah seorang sarjana Nahwu Arab. Dan pengarang kitab Lughah Al-Arabiyah, Ma'naha wa Mamnaha. Ni kitab paling core dia. Betul dia. Kitab ibu dia lah.
Jadi, yang mengemukakan satu teori yang bertentangan dengan pandangan tokoh nahwu besar, Sibawayh. Tamam dianggap sebagai seorang pertama yang merumuskan timbangan intonasi dan kaedah penekanan dalam bahasa Arab. Beliau menyempurnakan hal ini semasa pengajian di peringkat sarjana mengenai dialek Karnak dan kedoktoran mengenai dialek Adan. Lalu menghuraikannya dalam karya bukunya Manahij Al-Bahth fil Lughah pada tahun 1990. Beliau pernah dilantik menjadi dekan Fakulti Darul Ulum dan merupakan profesor linguistik yang menerima anugerah Raja Faisal antarabangsa dalam bidang bahasa Arab dan kesusastraan pada tahun baik. Jadi sahabat semua, itu dia. Jadi dia ni orang yang membuat pembaharuan sehingga di zaman kita ni, kalau kita kaji dia siapa, ni okey, panjanglah cerita dia. Ni bawah ni buku-buku dia, tulisan dia banyak ni. Tu. Jadi sahabat semua boleh baca sendiri. Cuma saya nak cerita, itu dia orangnya. Baik, kita balik kepada kita punya kajian tadi. Jadi kita pergi. Jadi perkataan khalifah ni dia kata, dia ambil daripada kata-kata Ashmuni. Itu dia. Jadi kalau kita tengok tahun Tamam Hassan ni, dia meninggal tuan-tuan sekalian ni 2011 dia meninggal. Jadi 2006 ni baru lagi lah. Kalau kita kira sebenarnya dia orang hebat lah. Baik. Jadi sekarang kita tengok dia punya tu. Dia kata apa? Laqad istash'artu, aku dah mula dapat kesan. Ini dia petik daripada perkataan Ashmuni. Dia baca kitab Ashmuni yang ditulis ni pada tahun 900 ni. Ashmuni ni 838 hingga 900 ni. Ashmuni dia tulis macam ni. Aku dah dapat merasai Ismal Khalifah. Ada satu nama kita panggil Khalifah. Nama kepada Khalifah bukan Khalifah. Khalifah tu ya. Li'adulla bihi, untuk aku tunjukkan dengan dia, rujuk dengan dia ala hazil ibarat. Daripada ibarat-ibarat mimma rawahul Ashmuni. Ini Tamam Hassan sebut. Daripada apa yang diriwayat oleh Ashmuni anil Farra, daripada Farra, min annahu kana, bahawa dia selalu menyebut, mana Ashmuni selalu menyebut ismal fi'li itu sebagai khalifah. Khalifah. Wa in kana ba'dul muhaddithin, sekalipun orang ulama kemudian ni, orang ulama kemudian daripada Ashmuni qad ta'awwadu, sudah biasa Anis Batazali menyebut perkataan khalifah tu sebagai kaitan kepada Ibn Jabir Al-Andalusi. Jadi maknanya dia kata, aku tengok Al-Farra ada sebut. Ashmuni kata, aku tengok Al-Farra ada sebut kalimah khalifah. Walaupun ada orang kata dia daripada Ibn Jabir Al-Andalusi. Tak kisahlah Al-Farra kata ke, Ibn Jabir kata ke, sekurang-kurangnya ada dua orang kata. Tapi Ashmuni bagi tahu kalimah itu dah lama wujud. Jadi maksud dia istilah khalifah ni bukan kata reka-reka baru-baru dah. Pernah disentuh oleh sarjana lain. Baik. Di mana Ashmuni ketika dia bincang tentang khalifah ni, dia kata apa? Dia ada tulis macam ni. Waqilah, dan ada orang kata khalifah ni ialah
hiya qismun bi ra'sihi. Tu yang dia nak. Dia satu golongan kata yang berdiri sendiri. Kalau terjemah Hafiz tak faham lah. Qismun bi ra'sihi tu. Satu bahagian dengan kepala dia sendiri. Jadi jangan terjemah macam tu. Yusamma khalifatul fa'li. Yang dipanggil khalifatul fa'li. Jadi sebab itu maka Dr. Tan Mahmad Hassan pun bagilah tahu pandangan dia kepada kita satu-satu kategori tadi. Apa khalifah al-ikhalah? Mari kita tengok. Sorry lah, terkebil-kebil hari ni pelajaran baru. Puan Samira, okey tak? Sebab sebelum ni saya tak tergamak nak hurai benda ni sebab dia terlalu orang kata berbeza. Jadi bila sampai ilmu makna, cerita lah. Okey. Sebab bukti Zamira dan sahabat semua, sepanjang kita duduk belajar beberapa tahun dah, berapa kali kita jumpa khalifah dalam bacaan kita, dalam buku-buku. Sepanjang kita belajar ayat 10. Tak gerakkan. Jarang kan? Jarang. Okay. Kita pergi yang pertama, khalifatul ikhalah. Khalifatul ikhalah ni dia ialah khalifah yang boleh membawa makna kata kerja. Dia bawa unsur fi'il. Dia membawa makna fi'il. Tu sepat lagi. Sama ada dia untuk kala lepas ke, kala kini ke, kala depan ke, tu dia. Jadi ahli nahwu dulu panggil benda ni sebagai ismul fa'li. Dan mereka bagi benda ni kepada 3 bahagian. Mereka bahagi al-ikhalah ini kepada 3 bahagian dengan mereka menyebut nama ni ismu fi'lin madin, seperti hayhata hayhata lima tu'adun. Tu. Hayhata safar. Contoh. Hayhata safar. Atau ada sebahagian dia panggil ismu fi'lin mudhari' seperti oi. Kenapa hayhat tu dia terjemah dengan fi'il madhi? Sebab kalau tengok makna dia bermaksud ba'uda. Tu makna dia. Dia bermaksud ba'uda. Tu dia. Ba'uda. Jauh. Tapi orang Arab tak cakap lah jauh ya. Kita kata hari. Tu. Bahasa sama dia bahasa Melayu pun. Kemudian ada fi'il pula ni. Ismu fi'il mudhari' pula, contoh oi. Oi tu kalau terjemah dia bermaksud atadajjar. Atadajjar. Itu dia. Dengan makna aku merintih. Macam kita sebut, oi. Macam tu. Macam apa? Nak kata merintih ke, terkejut ke, terpulang. Itu dia panggil atadajjar. Okey? Atadajjar. Itu dia. Atadajjar. Ada penyajian macam tu. Atadajjar. Ada satu lagi fi'il yang ni bunyi dia sah. Tengok dalam kamus. Tengok siap. Ni. Okey. Ni dia punya ni. Ni. Nak tunjuk je ni. Betul tak kamu kata sah tu? Di mana uskut? Bacaan dia sah. Macam tu. Ada kalau nak baca berbunyi akhir sahin. Sah. Macam tu. Bukan dengan ha. Dengan ha. Sah. Macam mana? Jadi jaranglah orang guna ni. Jadi di situ bila tengok kepada makna, dia seperti uskut. Seperti uskut. Tu dia. Uskut. Diam. Jadi
Dia macam kita punya bahasa Melayu kita, Ustaz. Macam tu kan? Itulah bahasa Melayu. Ada Arab. Okay. Tu. Dia sebut macam tu. Cuma kita dia dekat belakang tu nak bagi boleh sebut je. Asalnya okey. Jadi bagaimanapun beliau menyatakan ketiga-tiga bentuk kata khalifah tersebut amat berbeza daripada kata kerja. Sebab dia bukan bentuk fi'il yang kita duduk mengaji tu. Fi'il madhi atau fi'il amal tu. Jadi kategori baru ini ada juga kebenarannya. Maknanya apa yang dia cadang tu ada kebenarannya. Kerana kalau kita panggil ismul fi'lin, istilah ismul fi'li itu sendiri yang dipakai itu agak pelik. Apabila dia digabungkan daripada dua kumpulan kata yang berbeza. Isim, fi'il. Kan pening tu nak faham tu. Istilah tu tak dapat menjelaskan makna. Dan kerana kedua-dua tu berbeza dari sudut fungsi, ada bentuk dan fungsi makna. Jadi kenyataan ini makin jelas kebenarannya jika kita perhatikan ulama pun berselisih tentang khalifah yang jenis ni. Jadi ni khalifah ikhalan. Di sudut fungsi amalannya dan juga perubahan-perubahan morfologinya yang tu kita tak bahas lah. Kita tunjuk sekadar contoh saja. Boleh? Itu satu. Nanti banyak lagi. Kalau jumpa nanti, baru kita selongkar setiap perkataan berkenaan. Kalau dalam ni kita nak selongkar semua, tak mengaji ilmu makna. Duk mengaji bab ni pula. Khalifah bunyi pula. Bunyi ni dia macam bukan seperti tadi. Ada unsur fi'il ke apa semua tak. Itu apa yang dipanggil oleh ahli nahwu sebelum ni sebagai kata nama bunyi. Ni ahli nahwu panggil dia kata nama bunyi. Seperti perkataan his. Orang ketika kesakitan, dia sakit dia bunyi apa? Tu dia bunyi. Tambah depan tu sebenarnya nak bagi boleh sebutnya. Bunyi. Tu. Buat sendiri dah ketika sakit. Jadi jika kita perhati betul-betul bunyi ni dan seumpamanya, kita dapati ia langsung tak ada ciri kata nama. Sama ada dari sudut bentuk kata atau fungsi makna seperti yang kita sebut semua ni. Jadi contohnya kata bunyi kata bunyi ini tidak boleh menerima tanda-tanda nama. Contohnya dia kata khalifah bunyi ni tak boleh terima tanda-tanda nama. Apa tanda nama? Boleh tambah alif lam contoh. Boleh tanwin contohnya. Boleh nakirah. Boleh apa lagi? Idhafah dan sebagainya. Jadi dia bagi beberapa contoh sini. Contoh seperti bunyi-bunyi ni. Bunyi bis-bis. 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 Ni panggil orang. Bis-bis. Panggil. Panggil slow-slow. Ataupun bunyi pedas. Macam tu. Ataupun haj. Bunyi ataupun letik. Ataupun bunyi ataupun bunyi hala. Begitulah juga bunyi-bunyi seruan untuk haiwan. Seperti bunyi-bunyi yang dipanggil untuk tok, bunyi burung. Tok, tok. Ataupun bunyi pendek. Tok, macam tu. Ataupun bunyi bunyi betul. Ada kan binatang himar. Itulah. Jadi himar pula. Oleh itu pada pengasingannya kepada kategori kata nama dan kata baru adalah lebih tepat. Jadi sebab itu dia kata daripada kategori kata nama kita pindah dia kepada kategori baru. Itu lebih tepat. Okey. Khalifah yang ketiga kita panggil khalifah ta'ajub. Khalifah ta'ajub ni iaitu apa-apa yang disebut oleh ahli nahwu Arab sebelum ni dia panggil sebagai acuan kata kagum. Dia panggil fi'lut ta'ajub. Ni. Menunjukkan rasa kagum. Jadi sebenarnya bila kaji dia tak ada dalil menunjukkan bahawa ia berfungsi sebagai kata kerja. Walaupun kita panggil fi'lut ta'ajub, tapi dia tidak menunjukkan kata kerja seperti yang dipanggil sama ini. Jadi contoh Taman Masa berpendapat acuan ini adalah olahan.
dia adalah olahan atau kita panggil olahan lah. Olahan daripada kata tafdil. Masa kita belajar isu tafdil, ingat? Akbaru, af'alu tu. Lalu dia ambil perkataan tu, diguna untuk ta'ajub. Dia kata kenapa dia ambil daripada af'alu tafdil, sifat tafdil yang kita mengaji. Sebab dia kata ada perkongsian kedua-duanya pada syarat pembentukannya. Jadi dari segi cara nak bentuk tu ada syarat dia. Sebagaimana kita mengaji ni. Jadi perubahan ni bukanlah sesuatu yang pelik. Maksudnya kalau orang kata jauh tu nak kait dengan tafdil. Kan tu kan makna fa'il. Kenapa nak kait dengan tafdil? Tidakkah tafdil tu masa kita belajar itu dia dah ada proses. Dia ada proses. So dia masih ada unsur fa'il. So apa-apa yang ada unsur fa'il kalau ditukar untuk menunjukkan kagum, tak ada masalah kan? Tu dia. Dia kata, jadi olahan ini atau perubahan ini bukan suatu pelik kerana ia boleh berlaku sebagaimana berlaku kata sifat kepada kata nama. Ada tak? Kata sifat ditukar jadi kata nama. Atau kata kerja kepada kata nama. Ada kan? Betul tak? Yazid contohnya. Fi'il mudhari' jadi nama. Kata sifat. Kafir dah jadi istilah. Okey. Kata nama kepada zarf sebagai contohnya ada. Itu dia. Jadi dia kata banyak kan kita duk bincang ni yauma nahsyuruhum. Tu dia. Jadi dia kata wazan ta'ajub ni dua-dua je. Iaitu ni wazan ni. Iaitu af'ala. Dan satu lagi af'il bihi. Itu dia. Jadi kalau kita tengok af'ala ni dia akan jadi mana? Alangkah. Ataupun af'il bihi. Kagumilah. Itu dia. Alangkah. Tak sedap lah. Af'ala tu dengan mana? Alangkah. Jadi bila alangkah, dia ada unsur tafdil tu. Melebihkan dia daripada yang lain. Itu dia. Ataupun af'il bihi. Makna dia apa? Kagumilah ia. Jadi dia ni adalah, wazan ni adalah dua bentuk kata yang paling kerap dipakai untuk menyampaikan makna kagum dalam bahasa Arab. Menyampaikan makna kagum dalam bahasa Arab. Mengikut beliau dalam bentuk baru, dalam bentuk yang baru tersebut, khalifah kagum ini tidak lagi menerima sistem perkaitan makna. Dia tak ada unsur cerita benda, jadual isnadi. Ataupun dia ada unsur sistem perubahan morfologi, jadual tasrifi. Tasrifi kita ni jangan setakat domain. Tasrifi ni dia boleh pergi kepada wazan. Ingat tak wazan-wazan ni kita mengaji tu, tasrif juga tu. Yang kalau kita tasrif tu setakat jadual 1, jadual 3, jadual 4, jadual 5 je. Ataupun jadual tu ada 6 tu je, itu sebahagian. Termasuk dalam tasrifi juga ialah wazan. Jadi dia kata, kita nampak benda dua perkara tadi. Ini, sorry. Ini. Dua perkara ini, yang kita panggil af'il bihi dengan ma'af'ala tadi, dia kata tak berkait. Dalam bentuk jadual isnadi pun tak berkait, jadual tasrifi pun tak berkait. So hari ni sahabat, kita dah terima dua istilah besar. Jadual isnadi itu merujuk kepada sistem ayat. Jadual tasrifi itu merujuk kepada pembentukan dan perubahan kata. Itu dia. Dan satu lagi, ia juga tidak menerima sistem pergabungan seperti jadual ilsaqi. Kat mana jadual ilsaqi? Iaitu dalam jadual 2. Kita mengaji Tomih hari itu. Jadual 2, ilsaqi. Itu dia. So kita ada 3 jadual. Isnadi, tasrifi, ilsaqi. Baik. Sebagaimana yang kita selalu tengok. Apa yang berlaku kepada kata kerja, kata sifat dan kata nama. Jadi sahabat semua, oleh itu, beliau telah memperkenalkan satu pendekatan baru untuk analisis struktur ayat-ayat yang melibatkan khalifah seperti ini. Ini i'rab dia.
Jadi kalau kita kata kita kagum kepada Zaid, ma af'ala Zaidan. Oh, alangkah hebatnya Zaid. Baik, jadi contoh ni dia boleh berkembang gini. Kalau katalah Zaid tu besar. Jadi dia boleh pergi kepada sampai ni macam ni. Dia boleh contoh ma hebat. Ma apa A'zama. Boleh lah. Zaid. Boleh lah. Ma'azama. Zaidan. Ada contoh. Selain daripada Zaid, kalau rumah, ma ajmala al-bait. Contoh itu. Contoh lagi. Ma ahsana wajhahu, contohnya. Ma ahsana wajhaka. Okey, wajhaka, muka engkau. Macam tu. Jadi bila kita nak baca, ni kita boleh buat ni. Contoh-contoh macam ni. Kita kata apa? Ma a'zama Zaidan. Ma ajmala al-baita. Ma ahsana wajhaka. Okey. Jadi bila nak i'rab ayat-ayat macam ni, apa dia buat? Dia kata i'rab macam ni. Nak faham dia. Ma adatut ta'ajjub. Yang ni tak ada beza dengan yang dulu, sama je. Dia kata ma adatut ta'ajjub. Kat sini. Ma itu adatut ta'ajjub. Betul. Iaitu alat untuk menunjukkan ta'ajjub. Tapi dekat af'ala ni, dia berbeza daripada dulu. Sebab orang dulu, af'ala dia kata fi'lut ta'ajjub. Orang dulu. Bukan orang dulu lah, aliran tradisi kita panggil. Sampai lah ni pun dia orang panggil fi'lut ta'ajjub. Dia panggil fi'lut ta'ajjub. Tapi dia kata kita tak payah panggil fi'lut ta'ajjub. Kita panggil khalifah. Khalifah at-ta'ajjub. Panggil dia khalifah at-ta'ajjub. Cuma dia tu mangkulah, yang telah diubah anit tafdil, daripada wazan tafdil yang kita mengaji tu. Jadi sebab itulah dia tak baca ma ajmalu, dia baca ma af'ala, ma ajmala, ma azama, ma ahsana. Okey. Jadi kalau kita tengok kat situ, kalau ulama dulu bila dia terjemah azama, ajmala, ahsana tu sebagai fi'il, maka Zaidan al-baita wajhaka semua tu jadi maf'ulun bih. Dia i'rab kalau ulama dulu, dia i'rab sebagai maf'ulun bih. Sebab dia terjemah azama tu dengan maknanya dengan makna membawa maksud u'azzim, aku besarkan, ma ajmala, aku cantikkan. Jadi macam tu. Dia terjemah dengan fi'il. Tapi yang ni dah, dia kata kita tak mau terjemah gitu. Kita terjemah dengan mana kagum. Ma'azama Zaidan. Alangkah hebatnya Zaid. Alangkah cantiknya rumah. Alangkah indahnya wajah kau. Jadi kalau dalam tu Zaid dia apa? Dia panggil Al-Mufaddal. Ingat masa kita ngaji tertib. Al-Mufaddal. Dan dalam ayat tu, waqad asbaha, dia telah menjadi muta'ajjaban. Itu dia. Dia sudah menjadi muta'ajjaban. Minhu. Benda yang kita kagum darinya. Itu sahabat semua. Okey tak? Boleh?
Sahabatku semua dapat ke tak dapat? Oh. Boleh insyaAllah. Mudah je ni, mudah je. Tak sepayah ilmu makna. Cuma yang ni pun sama lah, af'il bizaidin tu. Cuma dia buat dalam bentuk tadi, kalau tadi dalam bentuk ubah daripada tafdil, yang ini dalam bentuk suruh. Maksudnya dalam bentuk daripada tafdil dalam bentuk af'il. Af'il bizaid. Allah hebatnya Zaid. Macam tu. Af'il bizaid. Hebat Zaid. Macam tu lah. Jadi kalau kita dengar af'il macam apa? Kita kata macam fi'il amar af'ala yuf'ilu itu, betul tak? Af'ala yuf'ilu kan fi'il amar dia af'il, betul? Betul. Jadi kalau ikut pengajian lama yang saya belajar dulu, af'il bi Zaidin tu suruh orang kagumi Zaid. Mana hebat Zaid sampai kita suruh orang kagumi dia. Kamu kagumlah Zaid tu. Tapi untuk yang kagum di situ, kita ke orang yang kena suruh. Sebenarnya kita yang kagum. Jadi sebab itu dia kata yang ni pun diambil daripada af'alu tafdil, cuma dia tukar kepada af'il bi Zaidin. Jadi yang atas tadi tukar je lah. A'zim bi Zaidin, ajmil bil bait, ahsin bil wajhin. Boleh? Kena tulis juga. Zamilah kata, tulis je lah Ustaz. Kan susah pun. Tak tulis je. Jadi, yang ni buang ma je. Jadi, tukar kepada A'zim. A'zim bi. Bi. Ini. Okey. A'zim bi Zaidin. Macam tu. Macam tu lah. Ajmil bil bait. Macam tu. Bil bait. Ani ahsin. Ahsin biwajhika. Ahsin biwajhika. Macam tu. Boleh ya? Itu keadaan dia. Ustaz, kalau yang pertama tu, kalau ada ma tu, kalau Melayu kalau diterjemahkan dia jadi apa? Alangkah ya? Alangkah hebatnya gitulah ya? Boleh lah. Boleh lah. Kalau tak dia jadi macam mana? Hebat. Kalau yang af'il tu pula dia jadi apa? Tak ada alangkah lah dia jadi. Boleh je. Cuma beza dia. Kalau mak tu kalau Melayu, alangkah indahnya Zaid. Yang kalau bawah tu hebat Zaid. Macam tu lah. Boleh? Dia lebih ringkas tadi udah macam lagi. Lebih ringkas. Boleh? Itulah. Okay, hari ni kenal Khalifah. Lama Zamira nak sampai sini Dr. Suraya. Lama. Kenapa Ustaz tak? Daripada awal-awal dulu dah nampak Khalifah tu dah. Tak ada guna cerita dulu. Sebab tak kena tempat dia. Tapi Ustaz, elok pun Ustaz buat sekarang lepas kita dah kenal wazan. Betul. Kalau buat awal-awal hari tu dia kan jadi macam lah wazan tak cekap lagi. Sekarang pun tak cekap juga. Tapi kalau awal-awal dah memang tak tahu apa lagi dahsyat lah dia punya apa kesan tu. Logik. Kalau kita cerita masa tu sakit kepala lah budak lari. Betul. Jadi sekarang ni dah boleh beza lah, dah boleh faham lah. Macam contoh kenapa Prof Tamam Hassan bezakan dia dengan fi'il. Bezakan dia dengan isim sebab dari segi morfologi dia tak terkait, dari segi tak boleh pun nak masuk. Kalau kita nak buat sorof ke tak boleh. Lepas tu dari segi nak jadi rukun ayat pun tak boleh. Jadi bila kita dah jelas dah dengan wazan, lepas tu kita dah nampak dah musnad ilaih. Kan? Jadi bila nak bincang tentang khalifah ni dia tak kita kata tak berterabur lah. Dia dah terasing macam tu. Betul. Jadi
Okey, sebelum kita pergi seterusnya, saya nak ajak kita rasa. Ni kan ada unsur ayat sikit, betul tak? Baik. Cuba kita khayal-khayalkan. Andai kata kita nak bawa unsur cerita dengan benda dalam ni. Adakah dia nak bercerita? Dia tak nampak dia nak bercerita. Dia lebih nak luahkan perasaan. Jadi sebab tu, benda-benda ni, kita tak boleh nak kaitkan dia dalam ayat 10. Nanti dalam kajian kita ilmu makna nanti, bila kita nampak dia sebenarnya tak termasuk dalam ayat 10, walaupun kita nampak seolah-olah ada unsur fi'il, kita kena faham dia sebagai suatu entiti yang berasingan. Tuh, kita kena faham gitu. Jadi itu akan memudahkan kita untuk kita menganalisa Al-Quran. Tapi kalau kita duk paksa juga otak kita untuk cernakan juga benda ni supaya masuk juga dalam ayat 10. Dia bukan nak bercerita, dia nak menunjukkan reaksi. Jadi itu asas yang paling besar. So asas itu tak memungkinkan kita letak dia sebagai musnad atau musnad ilaih. Itulah dalam nota kita tadi saya dah sebut. Dia kata antara yang boleh menjadi musnad isim fa'il. Contohnya hayhat. Bila orang tu kata hayhat atau wai, ataupun contoh kita solat, amin, betul tak orang cakap? Betul tak? Lepas dia baca amin. Amin tu makna dia taqabbal. Terimalah. Adakah dia nak bercerita? Atau dia nak meluahkan rasa harapan dia? Itu sahabat. Betapa canggihnya pengamatan ini. Baik, kemudian kita pergi kepada Khalifah Al-Madhi Awizam. Okey. Baik, rasa lama tak sejam lagi ni? Lama kan? Tak rasa apa Ustaz? Perasaan ke 9 lebih dah. Sejam dah. Sebab kita mula tadi 8-10 minit. Okey. Sekarang saya terus dulu sebab tak ada soalan. Kita nak tengok ada juga khalifah yang bersifat fuji atau keji. Ia adalah lafaz atau gaya bahasa yang digunakan untuk menunjukkan pujian atau kejian. Itu dia punya point. Ni. Pujian atau kejian. Baik. Sama ada secara terang-terangan atau simbolik. Melalui penanda wacana tertentu lah kalau simbolik. Dua lafaz utama yang orang guna untuk puji atau keji dalam bahasa Arab ni, dia panggil ni'mah. Ni'mah dan satu lagi bi'sa. Jadi bila jumpa kalimah ni'mah dan bi'sa ni, terlupa tadi nak bagi tahu. Dalam Quran ada tak ma'af'ala? Cuba khayal sikit kejap. Keluar tak dalam Quran? Ada, carilah. Salismus bi'salil. Bukan ma'ajmalan. Oh, ma'ajmal. Okey. Cuba cari, jumpa tak? Tak tanyalah cikgu GPT pun boleh tanya. Cari dia.
Ayyukum ahsanu amala tu boleh ke Ustaz? Itu kita nak yang ada wazan apa ni? Af'al. Af'al ada yang af'al bi. Ahsanu tu tak dia kena asana Kena ma'af'ala. Ahsanu bukan fi'il, bukan ta'ajub, bukan khalifah. Okey. Cuba cari. Banyak. Maaf ala. Baik. Yang ya hasrotana tu lain ya? Tu tak. Yang tu tidak ma'af'ala. Kita nak yang af'al. Ustaz, kalau dalam surah Al-Waqi'ah tu kan Ustaz, Cuba sebut ayat. apa ni yang ashabul yamin tu yang apa wa ashabul fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah tu, itu kira khalifah juga ke? Tak. Bukan Dia tak masuk khalifah sebab dia bukan dalam bentuk lafaz. Yang tu dia dalam bentuk bertanya, dalam bentuk soalan. Maknanya mak apalah. Asma' bihim wa absir. Boleh? Asma' bihim wa absir yauma ya'tunana. Itu boleh. Surah Maryam. Okey. Jadi saya bagi contoh ni. Yang ni saya bagi contoh supaya kita nampak. Kadang-kadang kita bincang teori saja, tak tengok Quran. Ni. Abang tengok ayat ni. Ini. Keluar dengan alamat sekali. Ni saya ambil ni. Qutilal insan ma akfar. Okey. Selamat tengok. Betul tak? Qutilal insan. Ni kalau terjemah betul, celaka manusia. Celaka manusia. Cuba buka Quran. Jumpa ada ayat. Tengok ayat ni dalam Quran. Dalam Abasa kan? Betul. Abasa. Tengok dalam ni. Saya letak supaya sahabat boleh faham konteks. Okey, tengok ni. Kan 17 ni kasar kan ayat dia. Sebab apa qutilan insan? Sebab sebelum tu faman syaa dzakara fi summa bi aidi fil kiramin barara. Lepas tu Tuhan pun kata qutilan insan. Okay. Maksudnya qutila tu celakalah. Dibunuh maknanya celakalah, dilaknat manusia dia tiba. Al-insan tu al-insan al-kafir lah. Wa uziba. Jadi kita ringkas celaka manusia. Ma akfaruhu. Jumpa tak? Sisa ta'ajub. Yang maksud ma asyadda kufrahu bi rabbih. Atau tamian tu. Tamian makna dia. Apabila sahabat tengok situ dengan makna I and betul. Tengok. I lu'inal insanul kafir. Jadi jumpa tak? Ma akfarahu. Sama tak dengan ma afala Zaidan tu? Ma akfarahu. Alangkah beraninya kafir dia. Macam tu. Baik. Boleh satu contoh Jumpa tu cukuplah satu. Kita nak tengok ada dalam Quran je. Lepas tu kita nak ambil ayat yang doktor sebut tadi.
Asmi' bihim. Okey. Tengok ni. Betul tak? Saya sengaja kena buka tafsir tu supaya sahabat tengok bagaimana ulama tafsir. Tengok tu. Asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Tu. Maksud dia terjemah apa tu? Tengok bila ulama terjemah. Ma ashadda sam'ahum. Ayat terjemah dengan ma af'ala tadi. Ma ashadda sam'ahum wa basarahum yaumal qiyamah. Terkejut, alangkah terkejutnya. Terkejut nanti telinga mereka, mata mereka, yauma ya'tunna, pada hari mereka datang kepada kamu. Jadi yang ni kita boleh ambil sebab apa? Contoh cantik. Jadi kita letak sini. Tak banyak Ustaz ya dalam Quran. Ayat banyak tak tu? Banyak ya? Banyak. Maksudnya kita cuba cari pun bukan senang nak jumpa. Okay. Kadang tak dapat beza tu antara ta'ajub dengan Satu lagi, nanti yang ni kita belajar khalifah je. Yang tu tersebut tu, saya agaklah banyak lagi ta'ajub yang lain. Dengan gaya berbeza-beza. Betul tak? Wazan macam-macam. Yang tu, kita kena cover di bawah uslub. Uslub ta'ajub. Jadi, khalifah ni salah satu daripada uslub ta'ajub. Itu maksudnya. Jadi di sini, cuba tengok ya. Atau asmi' bihim. Yang kat sini. Asmi' bihim. Tu dia punya tu. Dengan mana? Ma ashadda sam'ahum wa basarahum yawmal qiyamah. Yawma yaqdamun 'ala Allahi la manfa'un zalik. Lakin az-zalimuna fi hadhihi ad-dunya fi zahabin bainahum bayyin 'anil haqq. Tak boleh itu tafsir lah. Dhalalul mubin tu zahab bayyin 'anil haqq, menyimpang terus. Okay. Kalau kita nak mengaji ta'ajub dalam Quran, ni saya dah cari tadi. Ni ta'ajub dalam Quran banyak ni tengok. Ni ayat-ayat ta'ajub dalam Quran. Ni wajib tu dah untuk soalan. Dia tidak ada satu wazan tertentu lah ya. Wazan tadi je. Tadi je wazan. Tapi kalau untuk gaya, ni tengok bal ajibu. Ni. Ara'aita, tu ta'ajub. Nudiya amburika man finnar wa man hawlaha. Lepas tu wa subhanallah. Tu ta'ajub semua tu. Wa subhanallah. Hal min syurakaihim man yahdi ila Allah. Jadi apa man yahdi ila al-haqi ahqqu an yuttaba' man la yahdi? Ta'ajub istifhami. Ni kat sini kan. Fama lakum kaifa tahkumun, tu ta'ajub tu. Apa kamu tak pandai lagi. Tak reti-reti lagi. Jadi kalau kita menjadi ta'ajub, banyaklah. Kita nak tengok khalifah kat sini. Jadi yang ni ayat ni macam hampir-hampir dengan surah Kahfi tu juga kan. Ialah sebab surah Maryam kan selepas surah Kahfi kan yang apa? Allahu Akbar. Ayat mana tu? Yang ni, af'il ni ke? Asmi' ni ke? Kan ada Al-Kahfi kan? Cuba baca. Sekejap. Al-Kahfina a'mala tu ke? Yang qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' tu kan? Ya betul. Sama. Betul. Boleh dapat Okey. Jadi saya potonglah ni panjang ni. Saya tak ambil semua. Sebab bukan nak kaji tu, kita nak tunjuk contoh je. Sikit. Boleh. Ini. Itu di antara contoh khalifah yang kenapa kita kena belajar. Sebab dia ada dalam Quran. Jadi tujuan saya ambil ni, sebenarnya saya nak tunjuk ini. Mari kita fikir. Saya rasa, cuba tengok. Qutilan insan. Okey, sahabat, tengok. Qutilan insan. Tidakkah qutilan insan ni, dia adalah ta'ajub juga?
Ya, ya. Maksudkan tadi kan celaka manusia. Takjub ke tidak? Betul. Takjub dan keji tak? Ada unsur keji. Dan cuba perasan. Tidakkah dia disebut dalam bentuk ayat 3? Biasanya kita boleh Sindiran pun boleh terang. Ustaz. Apa dia? Kita sebut sindiran pun boleh jugalah. Takjub dan sindiran. Boleh. Dia ada semua tu, ada lah sebuah sikit. Okey. Nak kata menyindir pun tak apa. Menyindir itu termasuk dalam keji. Tapi kalau Tuhan Ayat lah ikut siap. Tuhan tengok manusia ni terlalu teruk, dia kata ishkutilal insan, celaka sungguh manusia, marah pun ada. Boleh. Okey. Lepas tu kita dapat terang tak? Itu nombor 3. Boleh masuk dah ayat 3 kat kutilal insan? Boleh. Tapi cuba pergi dekat ma'akfarah. Kutilal insan. Ma'akfarah. Dahsyatnya kufur dia. Kalau sahabat tengok dekat mana-mana sistem ayat 10. Walaupun kita rasa seakan seperti fi'il akfar. Itu dia. Kita rasa dia macam akfar. Sebab apa? Katalah kita nak try juga akfar tu macam fi'il. Lepas tu fa'il dia siapa? Alakah kufurnya. So siapa yang kufur? Okey, ya betul. Al-insan, betul tak? Lepas tu tu domain jadi apa? Dah ada 2. Okey, kalau tengok rupa jadi 2. Baik, kalau jadi 2 dia tidak jadi fa'il, tapi kalau tengok makna tu fa'il. Tu dah macam Maf'ulun bih pun boleh. Jadi nampak tak? Kalau nak kata macam maf'ulun bih, dilihat dari sudut orang yang mengatakan begitu, jadi manusia tu dilihat sebagai maf'ul. Jadi nampak tak kita dah mula trigger dah. Macam nak kata mana satu. Dia kan jadi mengkufurkannya. Kita mengkufurkannya. Akfarah. Aduh. Jadi sekarang saya sebenarnya nak tunjukkan bahawa apa yang guru kita ni cadangkan tu senang, boleh menyelesaikan masalah. Dia tak termasuk dalam ayat 10. Dia tak termasuk dalam ayat 10. Dan dia bukan cerita. Dia reaksi. Okey. Faham tu? Dapatlah pelajaran kita ni. Okey. Sama ni ayat ni. Asmi' bihim wa absir. Jadi kalau kita tengok macam fi'il amar. Kalau kita terjemah dalam bentuk fi'il, perdengarkan kepada mereka. Wa absir, dan perlihatkan pada hari mereka datang kepada kami. Kalau kita tengok dalam bentuk fi'il macam tu lah. Tetapi yang mendengar, kalau kita suruh, kalau kita terjemah dengan suruh, perdengarkan kepada mereka, lihatkan kepada mereka. So nilai kagum tadi tak terselah. Berbanding kita terjemah dalam bentuk khalifah, kita kata apa? Dengarlah nanti, tengoklah nanti. Dia ada macam tu. Okey, dengan maknanya akan terkejutlah pendengaran mereka. Akan terkejutlah. Jadi, baik sahabat semua. Okey, Khalifah Madhi ni panjang juga ceritanya. Cukuplah dua orang ini setakat tu. Baik. Nanti saya buat yang ni, saya bagi. Lepas tu kita baca lagi. Boleh? Tak payah baca lah. Bacalah Ustaz, baca. Ya, Puan Hafizah, sila. Kalau ayat yang fama asbarahum alan nar tu termasuk ke? Fama asbarahum tu masuk dalam atas, ya. Ma asbarahum alan nar.
Maknanya, oh sabar betul mereka dengan neraka. Boleh. Hafizah jumpa Baik. Tandalah nanti dekat nota. Saya tulislah kat sini. Ayat ni surah berapa ni? Al-Baqarah ayat 175 Ustaz. Okey, terima kasih. Tu dia. Kita letak sini. Fama asbarahum 'ala an-nar. Okey. Cuba kita tengok. Fama asbarahum 'ala an-nar ni boleh sabar ke tak boleh sabar? Dia kata, oh, alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Boleh sabar ke tak boleh sabar? Itu perli je tu. Fairly kan? Maksudnya sabar tu tak akan berlaku kan? Takkan berlaku. Jadi, itulah kita nampak. Dia tak sesuai jadi cerita dengan benda. Sebab dia tidak untuk menceritakan. Dia untuk fairly macam Dr. sebut tadi. Okey, cukup dulu hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. اللهم تمم لنا تقصيرنا في أداء واجباتنا وقضاء أعمالنا. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minkum taqabbal ya karim. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz. Assalamualaikum. آمين آمين. إيانا وإياكم. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Salam. Bina fikum. Assalamualaikum. Salam Kak Zul. Terima kasih Kak Zul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama.